Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) meneruskan tindakan saman terhadap Sunway Lagoon berhubung dakwaan insiden keracunan makanan semasa acara Hari Keluarga pada tahun lalu dengan kes kini memasuki fasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. MCMC berkata ia telah melantik Sunway Lagoon Sendirian Berhad untuk menganjurkan acara Hari Keluarga yang melibatkan 6,590 peserta, namun mendakwa berlaku insiden apabila salah satu hidangan makan tengah hari didapati berbau busuk dan berasa masam. MCMC mendakwa lebih 870 peserta mengalami simptom dalam tempoh 2 hari selepas acara. Sumber pencemaran dipercayai berpunca daripada dapur pengendali Taman Tema memandangkan makanan luar tidak dibenarkan. Sunway Lagoon menafikan menerima aduan makanan berbau busuk atau berasa masam, mencabar angka 870 kes dengan merujuk kenyataan rasmi Jabatan Kesihatan yang hanya merekodkan 322 kes. Mereka juga menegaskan tiada bukti saintifik mengaitkan dapur mereka sebagai punca pencemaran selain menegaskan penutupan dapur selama 2 minggu dilakukan atas arahan pihak berkuasa dan bukan pengakuan liability. MCMC juga menegaskan ia mengalami gangguan fungsi statutori, kemerosotan operasi serta kerugian keuangan akibat insiden tersebut.